Ada orang tanya pula, berapa tinggi bahaya uric acid dalam badan kita? Baik, uric acid ni adalah bacaan daripada blood test yang kita buat, ujian darah yang kita buat. Normal value uric acid sepatutnya kurang daripada 400. Lagi tinggi kadar uric acid, lebih daripada 4 atau 500, lagi tak baik kesan kepada badan kita. Kebiasaannya kalau uric acid lebih daripada 500, kita kena ambil tindakan untuk kurangkan kadar uric acid. Ada dua perkara saya nak bincang hari ini. Yang pertama adalah sebab apa kadar uric acid itu naik. Yang kedua adalah akibat-akibat apa yang jadi kat badan kita kalau kadar uric acid kita naik. Ramai orang fikir kalau kadar uric acid naik, bahaya dia dekat sendi saja, kena gout. Sebenarnya tidak. Banyak lagi kesan-kesan tak elok kadar uric acid tinggi. Contohnya keradangan di dalam selaput saluran darah jantung, naik tekanan darah, tinggi risiko kena jantung mendebal dan penyakit lemah jantung. Itu antara akibat-akibat lain kadar uric acid tinggi. Keradangan di dalam selaput dalam jantung akan meningkat. Bahan-bahan makanan ada dua jenis yang menaikkan kadar uric acid. Makanan-makanan yang ada banyak protein, piridin, purin akan naikkan kadar uric acid. Daging merah, setengah-setengah seafood, makanan laut boleh tingkatkan kadar uric acid. Tetapi ramai orang tak tahu bahawasanya minuman manis yang ada banyak fruktos memang secara langsung boleh naikkan kadar uric acid. Ramai juga yang tak tahu terlalu banyak makan buah-buahan, terlalu banyak minum jus buah-buahan boleh tingkatkan juga kadar uric acid. Jadi kalau nak kawal kadar uric acid, bukan setakat jaga makanan, kena jaga minuman, kena kurangkan kadar gula dan buah-buahan yang kita makan setiap hari.